Marah ni. Korang jangan perempuan suka pakai beg tu jangan nanti saya tengok barang. Macam orang jual DVD. Tengok macam ni Apa? Kita yang pondan lelaki bukan perempuan ni pun jalan tengok lembut lagi macam tu. Ni ada tengok. Kau ingat ni apa? Kau pekidah ke? Ya? Lembut sikit dik. Ya? Halus sikit tengok baju tu. Ya? Kelembutan tu kekalkan. Ya? Ayuh. Kalau orang gemuk, beg mesti kat depan, ya. Tutup perut. Kau duduk tangan tu atas ni. Perut besar kan. Tu geng-geng gemuk, ya. Beg cross body bag memang dia crosskan atas ni. Tu dia lepak kena makan. Aku perhati je orang badan besar ni. Bukan nak nyanyikan, tapi ni kita panggil tabiat, ya. Cross body bag is to hide the belly, ya. Mesti kat depan. Muah-muah sini. Marah muah-muah ramak. Relax muah-muah. Relax muah-muah gemuk. Relax korang Ferry Karisma. Barina Barua Borobudur. Ni ya. Barina Barua Borobudur. Ferry Karisma. Ya. Gini. Back jalan dulu. Gini. Dia gelap pun, beg pun gelap sekali. Ya. Gini dik. Bukan di depan. Beg ni gini, ya. Ini kau bersini. Ini bukan aksesori untuk menutup aib diri, ya. Ini di sini, sudal. This is how we should